Kalau korang cari MPV yang bajet bulanan bawah 1,500, kita ada Toyota Woxy, ada tinggal lagi 2 biji. Yang belah kanan saya ni adalah special color. Bukan warna hitam, tapi dia nampak macam warna hitam. Kalau kita tengok di bawah matahari ataupun kena dengan lampu, dia jadi warna hijau. Okey, dalaman dia sama juga, dua-dua 7 seater Wildfire tapi dia kecil kan. Orang panggil dia baby Wildfire. Kalau kita tengok yang belah kanan saya ni ada aksesori sikit lah. Yang kereta ni ada aksesori, ada ambient light. Sama juga 7 seater. Yang belah kanan saya ni tak ada ambient light, cuma dia ada roof monitor. Jom kita tengok dari segi dalaman dia. Okey, 7 seater. Apa yang best untuk 7 seater ni, kalau korang naik ramai, seat ni korang boleh rapatkan. Salah pula. Seat ni korang boleh rapatkan. Yang ni pun korang boleh rapatkan. So boleh naik 3 orang, belakang 3 orang. Depan boleh 2 orang tapi dekat tengah ni kosong kan. Depan kosong, berdiri lah. Okay. So untuk kereta ni kita tinggal 2 unit sahaja. Kalau korang berminat untuk dapatkan Toyota Woxy, terus roger saya, nombor saya ada dekat bio. Okay, let's go.